Macam rekod tuan-tuan, saya pun tak reti nak buat satu video yang macam mana. Yang mana setiap hari harga emas all time high. Yang mana setiap hari berlaku peningkatan harga emas. Yang mana paling tinggi hari tu tuan-tuan, harga emas nak cecah sampai 500 1 gram. Jadi untuk tuan-tuan yang tengok video ni, saya nak bagi satu ilmu dekat tuan-tuan. Ini adalah ilmu yang saya dapat daripada guru saya, Cik Muhammad Zulkifli Syafiq. Kata beliau tuan-tuan, emas ni menyesal beli lebih baik daripada menyesal tak beli. Orang yang menyesal beli emas ni, at least dia menyesal sekarang sebab dia beli pada harga tinggi. Tapi 2-3 tahun akan datang, dia tak menyesal sebab dia ada emas dan emas ni harga dia dah meningkat pada ketika. Golongan kedua, menyesal tak beli ni, sekarang menyesal tak beli, harga dah naik. 2-3 tahun akan datang, dia menyesal tak? Dia akan terus menyesal sebab dia tak ada emas pun. Harga emas naik, dia tak ada emas, tak ada apa-apa keuntungan. Jadi untuk tuan-tuan yang tengok video ni, dah lama tengok video pasal dealer public gold ni, nak mula simpan emas tapi tak tahu cara macam mana, tuan-tuan jangan risau. Saya adalah dealer aktif public gold, Cikgu Ridwan. Kalau nak saya bantu, tuan-tuan isi beg biru dekat bawah. Nanti saya akan hubungi tuan-tuan untuk saya ajar macam mana cara nak menabung emas di public gold. Jadi untuk tuan-tuan tengok video ni, semoga bermanfaat, dapat sesuatu, nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.